Okey guys, assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjuk kereta saya ada problem sikit pasal benda ni. Ciri-ciri problem dia. Fuel pump ni dah. Tengok dah. Bila kita start, kita nak buat secepat mungkin lah video ni dah. Bila kita start dia bunyi tek. Tu. Dia mengeluarkan bunyi tek macam siaran TV dia kan. Bermaksud benda ni bukan lah. Jadi kita nak tukarlah benda ni hak lama kepada yang baru dah. Apa-apa pun jom kita layan video ni. Dah. Let's go. Satu lagi ni kereta Exora CPS. Dah, bukan turbo. Jom, let's go. Okey geng. Posisi fuel pump ni dia duduk bawah seat tengah geng. Bawah seat tengah ni. Kita kena angkat seat ni. Dia duduk di sini di bawah ni. Dia menggunakan skru size 10 sebanyak 4 biji. Situ sir, sini sir, sini sir, sini sir dan sini sir. Okey. Bila kita dah buka, kita buka awal-awal ni bagi mempercepatkan masa. Okey ni geng. Ni dia ada wayar minyak ni geng. Dia ada wayar minyak ni. Dia ada wayar ni lah. Jadi cara untuk buka klik ni, kita jangan tarik keluar dah. Kita tekan. Ni kita tekan ni. Kita tekan. Jangan tolak keluar ni. Kita tekan masuk ke dalam. Kita tarik. Dah. Tekan. Okey. Baik. Bila dah settle bak tu, kalau kita tunjuk mula hebat ni. Dulu. Bila dah settle bak tu, kita kena buka lah. Ni klik tepi ni kan. Tepi ni, klik ni. Duk tepi gini. Dah. Okey, saya dah buka ni. Saya buat suara dia jadi payuh sikit. Jadi saya buka dah. Kita tekan tepi ni kan. Tekan tepi ni. Tempat hak ni dia ketat sikit. Saya perlu cocok dengan ni sikit. Dia sebelah perlu tekan dengan tangan. Lepas tu kita tarik. Kita tarik je geng. Dia mudah ya. Gitu. Jangan tertukar lah. Goyang ni dah. Jadi bila dah settle hak tu barulah kita boleh buka ni. Nak skru lapar dah. Ni buka dengan duit tu boleh juga. Dah. Okey. Baik. Okey, kita buka. Dua. Tiga. 4, 5, 6, 7. Dan terakhir ni buat dulu kita buka ini. Ini ada kabel yang ada di sini. Ada kabel di sini. Kabel sini kita buka dulu. Kita buka dulu. Barulah kita boleh buka. Fine. Okey geng. Lepas ada kita buka skru semua tadi, barulah kita boleh akses buat rubik dia punya fuel pump tu. Jadi kita tarik balik kita tarik sampai dah dia duduk luar. Lepas tu kena sengit sikit je, kena condong sikit, main-main sikit sebab dia ada dia punya floating. Dia ada dia punya pelapung untuk buka level minyak. Ni geng. Ni bayar dia geng. Okey geng, ni fuel pump baru. Untuk kita pasang dia, kita guna cara sama macam kita buat rubik tadi dah. Kita sengit sikit, dia masuk dulu dia punya floating tu, dia punya lapung. Lepas tu kita letak molek, dolok masuk. Aku siap cara pasang dia ni. Lepas tu, ulang balik step yang sama macam tadi. Kita kena pasang dulu dia punya tara besi atas tu. Tidak, sebelum tu kita kena cek molek geng, getah. Nak duduk di fuel pump tu kita kena masuk molek. Sebab dia ada lorah geng, getah dia tu. Dia ada lorah, nanti saya tunjuk lagi. Dia punya lorah dia lagu mana. Lepas tu kita center molek. Kita letak molek, kita masuk skru. Jangan kita tak lagi kan. Masuk skru tu untuk hammer dulu dia punya lubang skru
ke semua skru, lapai putih tadi tu. Lepas masuk semua, barulah kita boleh ketak ke skru tu. Barulah dia tak jadi senyap sebelah. Lepas tu, untuk mengelakkan trik skru tu rosak. Okay, bila dah kita masukkan ke skru tadi, barulah kita ketak carrier dia. Ketak carrier ni tak apa, nak guna sepanah T boleh, nak guna drill pun boleh, screwdriver pun boleh bakar. Okay, untuk cepat kita guna drill lah. Okay, tu kalau kita guna T lah gotu lah. Baik, settle untuk ketak ke skru dia semua. Kita akan masuk ke dia punya fuel line. Okey kan? Okey, ni kalau kita nak pasang dia punya push lah fuel line dia tu. Oh, okey ni. Tarik sampai dia punya tu. Gitu kan. Sangat-sangat. Pastikan dia betul-betul ketat dia betul-betul ketat. Yes. Barulah kita boleh pasang Ya, punya soket kabel. Ya. Ya, geng. Gitu cara pemasangan dia, geng. Oh yang, saya start. Alright, geng. Lepas masa apa semua kita try start balik, geng. Okey, hari kita tengok sini. Selalu apa semua. Okay, kita siap pasang lagi. Siap pasang semua. Siap lagi. Kita tekan. Alright. Okey, komen bunyi. Level dia pun naik okey dah. Jadi kita kena start crank lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ni lah punca dia, geng. Cara pasang dan cara cek terus okey, telah kita selesai. Ya, dan masalah dia ni lah. Ni masalah dia. Ini masalah dia, geng. Okey, geng. Kalau kereta siapa-siapa yang Azora yang berbunyi macam WC, zeng, deng, itu bermaksud fuel pump kereta anda on the way nak rosak dah, geng. Dah. Jadi apa ni? Jadi kalau sebolehnya tukarlah. Takutnya dia anda kata dia mau pergi mana-mana, dia bila berhenti dia mau nak start balik, mampu. Jadi benda tu akan menghabiskan banyak modal dah. Jadi bila ada bunyi gitu, selesaikanlah masalah seperti yang saya buat saya dah. Pada saya tahu. Semoga video ni bermanfaat lah kepada yang tengok dah. Assalamualaikum. Okey, macam ni kita lepas gini lah ni. Macam cover ni kita just letak je. Tengok lubang yang molek. Dan kita letak skru je lah. Dah. Skru ni dia ada part je dah. Okay dah. Okey. Dah ya. Dah geng. Setakat tu je lah untuk kita hari ni.